Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Azila daripada SMK Tanjung Pauh, Jitra Kedah. Cikgu akan mengajar kaedah penghapusan. Untuk apa kaedah ini murid-murid? Kaedah ini untuk mencari persilangan antara dua garis lurus. Okey, kita mulakan dengan contoh pertama. Soalannya, tentukan titik persilangan garis lurus berikut dengan kaedah penghapusan. Okey, kita diberikan dua persamaan seperti di paparan. Daripada dua persamaan ini, murid-murid kena labelkan persamaan pertama dan kedua. Kemudian murid-murid kena kumpulkan mengikut kategori X, Y dan juga nombor. Seperti yang cikgu tunjukkan pada paparan. Okey, kita perhatikan sebutan yang serupa di sini ialah Y. Macam mana kita nak hapuskan Y? Kita mesti tolak. Jadi semua sebutan lain mesti kita buat perkara yang sama, iaitu menolak. Jadi hasilnya kita akan dapat negatif X dan nombornya kita akan dapat 2. Daripada situ kita selesaikan persamaan dan kita akan dapat X sama dengan negatif 2. Daripada X itu, kita akan buat gantian. Katakan cikgu pilih persamaan yang pertama. Okey, itu adalah persamaan pertama. Cikgu gantikan X yang kita dapat tadi, iaitu negatif 2. Dan cikgu tulis semula bagi sebutan yang lain-lain. Dan cikgu selesaikan, hasilnya cikgu akan dapat Y sama dengan 3. Daripada nilai X dan Y, kita tengok soalan. Soalan minta titik persilangan. Jadi kita mesti nyatakan jawapan dalam bentuk koordinat seperti di paparan. Dan kita masuklah nilai X dan Y yang kita dah dapat tadi dan jangan lupa letak kurungan dan juga koma. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua soalannya sama tapi cikgu tukar persamaan. Okey, sekarang seperti tadi kita akan labelkan persamaan 1 dan 2. Tapi kita dapati tidak ada sebutan yang sama. Oleh itu, kita perlu samakan. Macam mana murid-murid? Kita kena darab dengan 3. Cikgu pilih Y sebab Y dia berbeza sedikit daripada contoh 1 tadi. Kalau murid-murid nak samakan X pun boleh. Jadi bila Y, kita nak samakan Y, kita akan darab dengan 3. Semua sebutan lain kita akan darab 3 dan hasilnya kita dapatlah persamaan yang ketiga. Okey, kita abaikan persamaan pertama, kita cuma fokus persamaan 2 dan 3. Kita lakukan operasi yang sama seperti tadi. Tapi dalam kes ini, kita perlu tambah supaya Y menjadi kosong. Okey, begitu juga dengan rakan-rakannya yang lain, perlu melakukan operasi penambahan juga. Dan hasilnya, murid-murid akan dapat 5X sama dengan negatif 25. Okey, dan selesaikan seperti biasa dan murid-murid akan dapat jawapan X sama dengan negatif 5. Seperti tadi, kita perlu masukkan nilai dalam mana-mana antara 3 persamaan yang murid-murid suka. Cikgu suka persamaan yang ringkas, jadi cikgu pilih persamaan yang pertama. Okey, cikgu akan masukkan nilai X tadi, iaitu negatif 5. Yang lain cikgu salin semula. Cikgu selesaikan dan hasilnya cikgu akan dapat Y sama dengan 0. Seperti biasa, tadi soalan nak titik persilangan, jangan lupa dalam bentuk koordinat. Jadi kita masukkan nilai X dan nilai Y dan jangan lupa letak kurungan dan juga tanda koma. Dapatlah jawapannya. Okey, daripada dua contoh tadi, kita dapat buat kesimpulan. Kalau ada perkali yang sama, kita cuma susun supaya sepadan. Dan fikirkan sama ada tambah atau tolak untuk menghapuskannya sebelum kita selesaikan satu persatu. Sebaliknya, sekiranya tidak ada perkali yang sama, murid-murid perlu memikirkan satu nombor untuk didarab supaya sebutan menjadi sama. Dan kemudian lakukan operasi tambah atau tolak untuk menghapuskan sebutan tersebut. Dan selesaikan seperti biasa. Cikgu harap pengajaran cikgu dapat membantu murid-murid untuk memahami kaedah penghapusan ini. Dengan itu, sekian. Terima kasih.